Sorry? Bilik master? Maksudnya apa tu? Bilik siapa tidur situ? Saya kan? Bukan awak kan? Ingat tak apa yang saya cakap? Saya tak nak tidur dengan awak. Saya tak nak buat apa-apa dengan awak. Tak apalah kalau macam tu terpulang. Awak nak tidur dalam bilik ke, dekat tandas ke, dekat dapur ke, saya tak kisah. Yang penting saya nak beritahu awak betapa penting peranan dan tanggungjawab seorang isteri pada suami. Terima kasih. Kan saya dah cakap saya tak nak tidur dengan awak. Yang awak bawa masuk beg luggage awak ni sekali kenapa? Habis tu takkan saya nak letak luggage saya dekat luar. Saya nak tukar baju semua macam mana? Lagipun bilik air ada satu je. Kenapa toilet dia macam ni? Sekarang ni saya nak mandi. Awak nak tunggu luar ataupun nak tengok saya mandi? Saya tunggu luar lah. Cepat sikit, saya pun nak mandi juga. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير. Kita nak makan apa ni? Saya lapar lah. Dapur tu dekat belakang awak tu je. Pergilah masak. Apa? Apa awak cakap? Apa tu? Masak? Saya ni manalah reti masak. Allahu Akbar. Habis tu nak makan apa? Manalah saya tahu kat sini ada menu apa. Awaklah fikir. Okay. Tak apa, tunggu kejap. Saya keluar kejap pergi beli. Awak tunggu sini. Finally. Banyak cantik muka dia suruh aku masak. Mak aku pun tak suruh aku masak. Pandai juga si Jazlan ni pilih jiran. Nak yang model-model cantik je. Gatal. Tanta ni girlfriend dia tak? Bukan boleh percaya lelaki ni. Terima kasih, mari makan. Sampai. Ni apa? Oh, ni lain pula. Satu ayam. Saya nak ayam. Oh, sedapnya.